Rekod ya. Okay, baik. Ibu. Dah. Macam tu kan? Okey, baik. Terima kasih, Dik. Ibu nak letak speaker ke? Letak speaker. Speaker ibu tak payah. Speaker ibu tak payah. Dekat yang ibu punya tak payah. Bu, tapi tak dengar suara pun. Dah rekod. Tapi tak dengar suara pun. Dah rekod tu. I tak ada tengok apa-apa pun. Dia punya tu ada. Boleh tutup. Boleh tutup Dah, speaker ya. Pasang je. Saja tapi Kau tengok atas, dekat atas. Atas. Rekod tu. Buka tu tutup dia punya tu. Suara tengok ya. Dah. Nampak. Kanan. Kanan lagi. Lagi kanan lagi. Gambar tu dekat tu gambar tak ada slash kan, ada pasangan. Ada. Dekat speaker yang dekat atas pun tak rekod tu tak ada slash kan. Tak ada. Tak ada gambar potong kan. Kita dah rekod lah tu. Okay. Baik. okey, boleh tutup speaker ya. Off speaker tu. Okey. Okey. Satu lagi yang kedua, pertanyaan masmuk. Siapa nama kamu Masmuka ataupun masmuk. Masmuka untuk lelaki ataupun kita matikan pun boleh. Masmuk. Ismi Ali, ismi Umar dan sebagainya. Okey, kemudian ada soalan majinsiyatuka. Majinsiyatuka, apa warga negara kamu? Untuk lelaki majinsiyatuka ataupun kalau kita matikan majinsiyatuk pun boleh. Okey. Ana Indonesiun atau kalau kita matikan ana Indonesi. Ana Indonesi. Ana Malizi. Ana Saudi. Ana Thailandi. Ana Ameriki. Ana Yabani. Itu contohnya. Ana Sini dan sebagainya. Jadi kita boleh matikan dengan huruf ya yang terakhir itu. Ya, sebab tu kita bercakap. Ya, jadi tapi kalau nak baca, nak sebut baris pun boleh. Tapi dengan jelaslah sebutan baris depan tu Indonesiun dengan jelas atau dimatikan terus. Ya, dimatikan terus. Indonesi, Malaysia dan sebagainya. Okey. Macam ni ditanya dengan Ali. Ali pun jawab ana Misri. Saya orang Mesir. Orang Mesir, Misriun ataupun Mesir, ya, ataupun Misriun ataupun Misri. Ya, okey. Kemudian tasyarraftu biliqaika, maknanya salam perkenalan lah. Maksudnya gembira bertemu dengan kamu. Tasyarraftu, saya merasa gembira biliqaika, dengan bertemu dengan kamu. Tasyarraftu biliqaika. Okey, untuk lelaki. Wa ana aidan, saya juga. Okey. Ila liqa ma'as salamah. Jadi siapa yang ucap dulu ila liqa, jawabnya ma'as salamah. Maksudnya goodbye lah, bye-bye ya. Selamat tinggal. Okey. Okey, so rasa setakat ni yang ni tak ada jadi masalah ya. Rasa semua ingat kot. Maksudnya kalau di soal secara ni boleh. Boleh ya Puan Fazilah dengan Puan Safra? Boleh. InsyaAllah. So kalau jawab kena bahasa Jawi juga ya Ustaz? Ya, macam mana bahasa Arab lah kalau bahasa Jawi. Kena bahasa Arab, maksud saya kena bahasa Arab jugalah. Ya, sebab kita pilih ya. Macam juga kalau baca bahasa Inggeris, tanya soalan tentang bahasa Arab, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Ya, maksudnya bukan maksud saya kita jawab tu gunakan bahasa Arab lah, maksudnya bukan dalam tulisan rumi lah. Ya, bahasa Arab lah. Untuk maksudnya soalan bertulis ke? Ya. Soalan bertulis ya dalam bahasa Arab. Saya ingat ke soalan lisan tadi. Okey. Lisan tanya, kaifah haluka? Saya sihat alhamdulillah. Jadi soalan bertulis dalam bahasa Arab lah. Dalam tulisan abjadiyah, maksudnya tulisan alif bata. Macam tu. Tulis. Jadi insya-Allah soalan tu tak banyak sangat nak menulis lah. Lebih banyak kepada macam kita buat latihan. Suaikan isi tempat kosong ataupun pilih bulatkan jawapan yang betul. Kan mungkin ada sedikit je lah yang kena tulis sedikit kan. Kena tulis ya. Jadi lebih banyak kepada soalan pilihan lah. Soalan yang ada senang untuk dijawab ya, kecuali yang melibatkan pelajaran apa nama ni,
kefahaman. Soalan al-mutala'ah wal-fahm. Itu kena banyak sikit menulis lah. Berdasarkan kepada teks kefahaman. Okay. Jadi kalau yang untuk muhadasan ni lebih penekanan kepada perbualan, perbualan untuk latihan muhadasah, latihan perbualan. Okey. Yes. Kita pergi kepada kalau kat sini tengok latihan ni boleh tengok latihan sama seperti mana yang tadi lah, latihan to be. Okey. Kepada yang perbualan yang kedua antara ni yang pelajar perempuan, orang perempuan pula. Fatimah dengan Maryam. Jadi Puan Fazilah menjadi Fatimah, Puan Safra jadi Maryam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluki? Ana bi khair walhamdulillah wa anti? Ana bi khair aidan. Min aina anti ya Fatimah? Ana min Indonesia wa anti? Ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Aina taskuni? Na. Askunu fi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Wa anti? Askunu fi Jakarta. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Ana masyruratun biliqaika. Wa ana biliqaiki kan perempuan. Biliqaiki, masya-Allah. Wa ana masruratun aidan ila liqa'i. Fi amanillah. Okey, syukran. Ini perbualan di antara Fatimah dan Maryam. Ini ada ucapan Sabahul khair, selamat pagi. Jawabnya Sabahun nur. Sabahul khair, Sabahun nur. Itu pagi. Kalau petang, ingat balik apa yang kita dah belajar. Apa dia petang? Apa ingat? Masaul khair. Masa petang Evening. Masaul khair. Jawabnya samalah. Masaun nur. Bezanya tukar sabahu kepada masaun. Sabah pagi. Morning. Masa petang, evening. Sabahul khair, masaul khair. Jawabnya sabahun nur dan masaun nur. Jadi siapa yang mulakan dulu, dia kena mula dengan yang ada al-khair tu. Sabahul khair atau masaul khair. Yang menjawabnya kena jawab sabahun nur atau masaun nur jika petang ataupun malam. Jadi tak boleh kita nak mulakan sabahun nur dulu lepas tu sabah, tak boleh. Maksudnya itulah dia punya kaedah dia lah. Orang Arab tak guna yang sebalik. Jadi dia bila nak ucap selamat pagi je sabahul khair. Jadi yang mendengarnya terus sabahun nur. Jadi kalau petang atau malam masaul khair, masaun nur. Kaifa haluki. Jadi beza dengan lelaki tadi kaifa haluka. Yang perempuan bila kita bertanya khabar, kaifa haluki. Jawabnya sama, cuma soalannya berbeza sebab dia bertanya awak. Jawabnya saya sama, lelaki perempuan sama. Ana bi khair walhamdulillah. Saya sihat alhamdulillah. Wa anti, awak pula. Jadi awak perempuan, wa anti. Kalau lelaki, wa anta. Kalau dia bilang bercakap lelaki, maka dia akan kata wa anta, awak pula. Macam itulah lebih kurang bila kita tanya wa anta. Tapi disebab perempuan, wa anti ana bi khairin aidan. Saya sihat juga. Aidan tu bermakna also, juga. Min aina anti. Ini soalan nak tanya. Dari mana kamu? Kamu dari mana? Min aina anti ya Fatimah. Jadi kalau dia bertanya kepada lelaki, min aina anta ya Muhammad, contohnya. Min aina anta ya Dawud, contohnya lah. Min aina anta. Tapi bila bertanya kepada perempuan, min aina anti. Ya, jadi bila tanya ada panggilan ya dah sebab kita sedang bercakap dengan orang yang kedua. Yang kita sedang ajak bercakap dengan dia, jadi ada panggilan. Ya, min aina anti ya Fatimah? Ana min Indonesia. Wa anti, saya dari Indonesia. Ana min Malaysia. Okey. Di negara-negara itu semua, jadi paling tidak ingatlah yang mana negara-negara yang sekitar kita. Selain daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, apa lagi? Singapura, Brunei,
As-Sin, As-Sin itu China. As-Sin, Al-Yaban, itu negara ya, nama negara. As-Sin, Al-Yaban, Korea, Vietnam, itu kalau V itu huruf dia gantikan dengan huruf wow. Vietnam. Jadi tidak ada huruf V. Jadi diganti dengan huruf wow. Vietnam, ya. Itu sebutan dia. Okey. Korea, itu kata negara-negara yang berdekatan lah. Amerika, ya. Perancis, itu antara yang kita ada dalam latihan pun ada digunakan nama negara itu. Apa nama ni? Kemudian contohnya Turki, itu negara Turki, Iran, itu tak banyak yang berubah daripada sebutan yang kita gunakan juga. Ada yang berubah sedikit, tapi kebanyakannya masih mengekalkan dengan sebutan negara yang asal ya. Jadi boleh rujuk dalam ni lah, dalam dekat mana-mana sumber untuk dapat input ataupun maklumat tentang negara-negara ya, supaya mudah untuk bila kita dah tahu negara, di situlah kita nak tukar kepada warga negara. Macam ni Indonesia, bila warga negara lelaki Indonesiun ataupun Indonesi. Tetapi bila warga negara itu adalah perempuan, tambatan marbutah. Jadi Indonesiatun ataupun kalau kita matikan Indonesiah. Jadi begitu dengan negara Malaysia, Malaysia. Bila orang Malaysia lelaki, Maliziyun atau Malizi. Tetapi kalau orang Malaysia perempuan, apa dia? Cuba, siapa ingat? Maliziyatun. Maliziyatun atau Maliziyah. Maliziyah. Yang lain pun kita tukar macam tu je lah. Thailandiyun, Thailandiyatun. Itu kalau kita baca baris. Jadi dalam penulisan kita kena tulis baris. Dalam penulisan kita kena tahu baris apa, hujungnya apa semua. Tapi dalam oral, dalam percakapan, kita boleh mematikan tanpa menyebut baris akhir. Itu beza dalam penulisan dan dalam percakapan. Dalam percakapan kita matikan dengan huruf terakhir macam mana kita baca Al-Quran, kita matikan. Tapi dalam penulisan kita kena tahu hujung tu bagi apa, bunyi apa. Maliziyun, orang Malaysia. Maliziyatun, orang Malaysia perempuan. Indonesiun, Indonesiatun. Thailandiyun, Thailandiyatun. Siniyun, orang Cina, lelaki. Siniyun, Siniyatun. Yabaniyun, Yabaniyatun, Jepun. Amerikiyun, Amerika. Amerikiyatun, dan sebagainya. Itu dari segi penulisan kena tahu ya, hujungnya tu dengan baris apa. Tapi dari segi percakapan, bila kita bercakap ataupun contoh dalam ujian perbualan, maka kita boleh matikan dengan apa, dengan huruf yang terakhir. Okey. Wa anti ana min Malaysia, maknanya dia pun dari Malaysia. Maryam, aina taskunina, di mana kamu tinggal. Jadi Fatimah tanya kepada Maryam, taskunin, itu kan satu kata kerja, fi'il. Kita dah belajar fi'il mudhari', perbuatan present tense. Jadi tanda macam mana nak kena present tense kita dah belajar. Pertama dimulakan dengan salah satu dia pada 4 huruf. Alif, nun, ya, ta. Jadi di sini dimulakan dengan ta yang menunjukkan kamu. Dan kamu perempuan dia kena tambah ya, nun kat belakang. Taskunina. Aina taskunina. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Aina taskunina. Tapi kalau dia tanya kepada orang lelaki, contoh Fatimah sedang berbual dengan Muhammad. Aina taskunu. Dia kena buang ya. Kena kembalikan kepada asal. Taskunu. Taskunina. Ini benda kena hafal lah. Berbagai fi'il tu kena ingat. Anta, awak, lelaki. Taskunu. Itu dari segi sifir ya, nak ingat. Perbuatan, tinggal, live, menetap ataupun stay. Okay. Anta taskunu. Anti taskunina. Ana askunu. Sebab tu dia jawab apa tu? Ana askunu atau askunu fi Kuala Lumpur. Askunu, saya. Nahnu, kami. Naskunu.
Nahnu naskunu. Huwa dia lelaki. Yaskunu huruf ya. Huwa yaskunu. Ia dia perempuan taskunu. Jadi dia perempuan dia sama sebutan macam awak lelaki. Itu kaedah dia. Walaupun dia sama tapi dia memberi maksud yang berbeza bila kita dah mulakan dengan anta ataupun dengan ia. Jadi untuk first ni dulu, 6 tu yang 6 domain ataupun pronoun ni dulu yang kena ingat, hafal untuk fi'il mudhari'. Maknanya kalau ikut susunan sebenarnya bermula dengan huwa dulu. Huwa yaskunu. Dia lelaki tinggal. Huwa yaskunu. Okay. Ia taskunu. Dia perempuan tinggal. Anta taskunu. Awak lelaki tinggal. Ia anti taskunina. Awak perempuan tinggal. Ana askunu. Saya tinggal. No naskunu. Kami tinggal. Okey. Dapat apa yang Ustaz tadi? Sambil saya baca dari 13 supaya dapat catat. Tambahan sebenarnya. Okey. Dah. Boleh mulakan daripada huwa. Okey. Apa dia? Huwa. Huwa yaskunu. Okey. Ia. Ia taskuni. Ya, Taskuni. Ia taskuni. ya, Itu huruf tak depan je. Yang belakang tu sama macam huwa tadi. Jangan ubah baris. Fi'il mudhari' belakangnya wajib baris ada hadapan, kecuali untuk domain anti saja yang ada ya. Yang tu kekal bagi depan. Cuma kena tukar apa? Tukar huruf depan. Huwa huruf ya, ia huruf ta. Tukar huruf depan saja. Belakang jangan usik dengan baris yang sama. Okey, lagi sekali ulang. Huwa Yaskuni. Huwa yaskuni. lagi sekali. Huwa yaskunu. Fi'il mudhari' tak ada bagi bawah, bagi depan. Yaskunu. Oh, yaskunu. Bagi depan. Huwa yaskunu. Yaskunu. Bagi depan. Fi'il mudhari' bermula dengan baris dhammah. Yakni baris hadapan. Bukan bagi bawah. Fi'il mudhari' tak ada bagi bawah. Fi'il mudhari' never ever with kasrah dengan baris bawah. Fi'il mudhari' dhammah abadan. Selama-lamanya bagi depan. Akhir dia ya. Baris hadapan. Fi'il madhi past tense fathah. Baris atas. Itu 3 fi'il. Madhi fathah. Mudhari' dhammah. Ya, fi'il amal perintah sukun baris mati. Iqra baris mati. 3. Jadi fi'il dia tak ada bagi bawah. Ya, fi'il dia tak ada bagi bawah. Akhirnya tidak ada baris bekas kasrah atau bawah. Baris hadapan. Terutama fi'il mudhari' baris hadapan. Okey. Okey, lagi sekali. Huwa. Huwa yaskunu. Huwa yaskunu. Ia. Ia taskunu. Huwa taskuni. Anta. Anta taskunu. Anta dengan ia sama, ingat ya. Anta dengan ia tu dia sama sebiji solid 100%, tak ada beza, semua fi'il. Beza dari segi maksud. Bila kita sebut ia atas kuno, kita fahamlah dia, she is living ataupun she lives, dia sedang tinggal. Jadi bila sebut anta atas kuno, kita fahamlah you yang live, awak yang tinggal. Itu yang membezakan antara ia, dia perempuan, dengan anta, awak lelaki. Okey, boleh jelas ya? Jadi untuk membezakan antara anta, awak lelaki, dengan anti, awak perempuan, sebab itulah bila anti, kena tambah ya nun macam yang kita tengok dalam teks ni. Taskunina. Itu nak membezakan antara. Kalau tak sama, antara anta semua sama. Sebab tu nak membezakan ya, antara anta, awak lelaki, dengan anti, awak perempuan, maka ditambah ya nun. Jadi mana-mana fi'il pun, makan, minum, tidur, berjalan, belajar dan sebagainya pun, tambah ya nun daripada fi'il asal untuk anta. Ya, jadi taskunu dia jadi taskunina. Maksudnya anti taskunina. Awak tinggal. Okey. Kalau ana? Ana taskuni. Taskunu. Ini ana.
Dalam teks ni berada nak. Apa yang jawab ni? Askunina. Perhatikan baris tu apa tu? Ini. Tengok kat Askun. teks ni. Baca. Nampak tak teks yang Ustaz dah share kat ni kat skrin ni? Askunu. Kau tak ada beritahu PN kau ni jangan baca baris bawah. Tak ada baris bawah, baris hadapan. Baris hadapan. Bunyi baris bawah. Baris hadapan. Yang ada yan untuk anti sahaja. Anti yang ada nina sebab bezakan awak perempuan anti dengan awak lelaki. Yang lain jangan usik barisnya, kekal dengan baris hadapan. Ya. Bezanya huruf depan dia kena tukar. Alif sebab sahaja anak. Ustaz beritahu. PM mudhari depan 4 huruf. Alif untuk saya. Askunu. Nun untuk kami. Nahnu. Naskunu. Ta untuk tadi taskunu. Awak, anta dan hiya. Dan ia untuk huwa dia lelaki. 4 huruf je. PM mudhari dia 4 huruf dia. Alif, nun, ya, ta. Ya, alif, nun, ya, ta. Okey. Belakang itu semua bagi depan. Kecuali anti ni. Sebab membezakan antara awak perempuan anti dengan awak lelaki. Sebab tu kena tambah ya nun. Untuk dia sahaja ya nun. Bukan bagi bawah ni. Bunyinya ina. Bukan bagi bawah. Dia tak akan bunyi fi'il mudhari' sampai bila-bila pun tak akan berbunyi baris bawah. Itu kena ingat. Dia berbunyi baris dhammah. Baris hadapan. Okey. Bezanya huruf di depan sahaja. Jadi ana askunu, nahnu, na tukar depan. Naskunu. Okay, soalan tadi pastikan tanda catat. Ingat dalam mana-mana fi'il lagi lepas ni pun itu je sifir yang kena buat. Maksudnya sifir yang kena hafal. Yang penting ingat yang pertama, yang lain tu ikut kaedah. Sama saja dengan kaedah yang lain. Ya. Huwa yaskunu. Dia taskunu. Anta taskunu. Ingat, ia dengan anta tu berkongsi fi'il yang sama. Okey. Anti taskunina. Tambah ya nu. Ana, I am, saya. Askunu. Ana, Ana askunu. Nahnu, kami. Na. Naskunu. Jadi apa saja fi'il yang lain pun, fi'il mudhari' makan, minum, berjalan, belajar dan sebagainya, nanti itulah dia kaedahnya. Yang penting tahu yang permulaannya dengan huwa dulu. Tahu apa yang bermula fi'il, tahu yang huwa dulu. Daripada huwa tu pergi kepada hiya, anta, anti, ana, nah, anah tu sama. Mengikut kaedah yang dalam perbuatan tadi apa? Yang mula kita ni perbuatan tinggal. Ya. Okey. Dia kata askunu fi Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Mana-mana pun kan. Yang penting tahu. Fi itu maknanya di. Askunu fi Kuala Lumpur, askunu fi Shah Alam, askunu fi Kelanj, askunu fi Ipoh dan sebagainya. Okey. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan wa sahlan, ahlan biki. Buat perempuan. Kalau lelaki, ahlan bika. Ahlan biki. Ahlan bika. Itu jawab dia. Bila orang ucap ahlan wa sahlan, selamat datang, salam ataupun salam perkenalan. Jadi dia sebenarnya mengikut situasi. Ada ketika bila kita jumpa orang, baru lama tak jumpa, kita berjumpa ataupun kita sambut orang, itu ucap ahlan wa sahlan juga. Macam tadi Ustaz ucap, bila masuk kelas ahlan wa sahlan juga. Ataupun dia borak-borak kan, sebelum nak goodbye, sebelum nak bersurai, tanda kita baru kenal orang tadi, ahlan wa sahlan, maknanya salam perkenalan, lebih kurang macam tu. Ya, itu memang cara orang Arab. Dia bukan sekadar orang kata pun, ya. Maknanya maksud tadi tu. Maknanya salam perkenalan, ya. Okay, ahlan wa sahlan. Bila jawabnya ahlan bika kalau kepada orang lelaki, ahlan biki kalau kepada orang perempuan. Kita dengan kita. Sama dengan kita tanya khabar. Kaifa aluka kalau perempuan. Kaifa aluki.
Sama juga kita bertanya nama. Mas muka, apa nama kamu lelaki? Kalau perempuan, Mas Buki. itu je beza dia. Kaki, ka awak lelaki merujuk kepada anta, awak you untuk lelaki. Ki merujuk kepada anti, iaitu awak perempuan. Okey. Dah, di situ ya. Okey. Ana masruratun, saya gembira, I'm happy. Kerana bertemu kamu. Ko iki ana masruratun. Yang bercakap tu siapa? Orang perempuan, Fatimah. Jadi bila dia yang gembira, dia perempuan, maka masruratun. Jadi dia punya gembira si adjektif. Yang sifat perempuan lah, ada tamarbutah, masruratun, ana masruratun. Tapi kalau orang lelaki macam Ustaz kata, Ustaz gembira. Jadi kena buanglah tabulat, tak boleh gunanya perempuan. Ana masrurun. Lelaki, ana masrurun. Perempuan, ana masruratun. Tak kisah. Dia ke awak ke, asalkan dia lelaki, masrurun semua. Mana kalau nak kata dia gembira, dia lelaki, huwa masrurun, dia gembira. Anta, awak lelaki, anta masrurun. Ana, saya bercakap ni lelaki, ana masrurun. Boleh, sebab adjektif ni dia boleh guna. Dia bezanya yang mana untuk perempuan, yang mana untuk lelaki je. Dia boleh guna untuk awak ke, untuk dia ke, untuk saya boleh. Tapi kena tengok jantina. Kalau jantina lelaki, masrurun. Kalau jadi jantina perempuan, masruratun. Iya, dia perempuan, masruratun. Anti, awak, masruratun. Ana, siapa yang bercakap dia perempuan, maka dia pun ana masruratun, saya gembira. Ya, itu yang kena ingat maknanya. Semua adjektif, semua sifat. Ya, marah, suka, apa sajalah. Jadi dia hanya dua perkataan je. Satu sifat yang untuk perempuan, satu sifat untuk lelaki. Tak kisah siapa bercakap, saya, awak, kami. Yang penting orang tu dalam kami. Ini pada ramai. Sila boleh kami. Untuk maknanya melibatkan orang yang seorang saja. Awak seorang, dia. Jadi itu mengikat begitu sifat yang lain. Yang penting dia membezakan antara adjektif ataupun sifat lelaki dan perempuan, tambah potong di perkataan dia. Ya. Itu positif ya. Itu cara faedah dia. Dia nak beritahu dia gembira, dia suka, dia semua tu. Dia rajin, dia malas. Yang membezakan yang lelaki, yang muzakkar ada tamarbutah, yang muannas, yang perempuan ada tambah tamarbutah, kan? Sifat ataupun adjektif. Okey. Jelas ya? Okey, jadi masruratun bi liqa'i. Fatimah pun jawab, wa ana masruratun aidan. Saya gembira juga ila liqa', ya. Fi jadi kata tadi ila liqa'. Yang ila liqa' manillah, mana-mana boleh. Kan? Maknanya bukan suatu, maksudnya kalau tak jawab masalah ni berusaha atau beri kata. Semua maknanya kepelbagaian dari segi cara at-tahiyah, greetings, ucapan yang digunakan. Dia kata ila liqa', jumpa lagi, bye, keamanillah. Kamu juga keamanan ataupun memberikan kelancaran. Dia kata semoga semuanya berjalan dengan lancar, ataupun semoga semua dipermudahkan, ataupun jika perjalanan itu dipermudahkan, ada fi amanillah. Jadi nak jawab ma'assalam pun boleh, nak jawab fi amanillah pun boleh. Ya, kedua-duanya dalam bentuk yang jawab kepada ilal liqa'. Okey, jelas ya? Jelas tekan ya? InsyaAllah. Ya. Dekat sini ke nama negara pasal tengok tu Al-Yaban, itu Jepun, Al-Yaban, Tokyo, Thailand, Bangkok, ibu negara. Al-Imarat, Abu Dhabi, Emirates, Abu Dhabi. Ikut ibu, maknanya ibu capital Emirates ni bukan Dubai, Abu Dhabi. Ada dua, mana dua-dua tu pandai berbeza.
Abu Dhabi. Kalau kata Arab dia guna huruf za. Abu Dhabi. Kita guna dal di Abu Dhabi. Ejaan ruminya. Jadi sedikit perbezaan. Abu Dhabi. Al-Yaman, Yaman. Sana'a. Nigeria, Abuja. Itu kapital dia. Itu nama negara. Nama negara. Cuma kalau katakan warga negara, macam tadilah, ditambah dengan huruf Yabaniyah, perempuan. Thailandiyah. Imarati, orang Emirates. Imaratiyah. Yamaniyah. Nigeria. Ya. Macam juga. Malaysia. Indonesia. Itu. Okey. Itu dari percakapan kita matikan, tetapi bila dari segi pembacaan ataupun dari segi penulisan, kena tahulah baris apa. Bagi depan, akhirnya mesti bagi depan, kecuali negara-negara tertentu yang berakhir dengan alif seperti Malaysia, Nigeria, Amerika, yang itu memang tak berubah lah, dia kekal seperti mana yang asal lah. Kalau mana-mana negara yang tidak berakhir dengan huruf A, semua bila dia dibaca baris dengan bahasa Arab, dia dengan baris hadapan. Negara yang berakhir dengan huruf A saja yang kekal dengan alif. Amerika, Nigeria, Malaysia, apa lagi? Rusia, itu semua kekal dengan alif lah. Kecuali yang bukan berakhir huruf A, maka dia akan dibaca dengan apa? Dengan baris hadapan ujung. Ya. Okey. Kita kalau dah ni dah habis ni, kita masuk kepada ad-darsu az-zani. Pelajaran yang kedua untuk ulang kaji kita, al-hiwaru fil fasli. Al-hiwar yakni perbualan di dalam al-fasli, kelas. Al-hiwaru fil fasli, perbualan di dalam kelas. Jadi di sini zata yaumin, pada satu hari. Ini saya bacakan dengan terjemah sekali. Rujuk kalau sebelum ni pun saya dah bagi dah. Tak boleh sambil-sambil saya bagi lagi. Zata yaumin, one day. Kalau kata tu one day, pada suatu hari. Syarahal mudarrisu darsal balaghah. Guru telah menghuraikan, syarah, maknanya telah menerangkan tentang pelajaran balaghah. Pelajaran balaghah ni pelajaran tentang sastra. Sastra Arab. Dia lebih macam kita kalau belajar dulu waktu ambil SPM kan belajar apa? Kesusastraan. Kesusastraan Melayu. Itu dia. Jadi kita belajar tentang personifikasi, tentang apa simili, metafora, kan, semua tu kan. Itu namanya, itulah dia dalam bahasa dia panggil ilmu balaghah. Jadi dalam Al-Quran memang menggunakan balaghah yang sangat tinggi. Sebab tu orang Arab dulu walaupun dia paling hebat bahasa Arab dia tak boleh nak tiru bahasa Al-Quran. Sebab bahasa Al-Quran tinggi ilmu balaghahnya, tinggi dari segi sastranya. Kerana dia ada pemilik Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat. Sebab itu dalam Al-Quran itu ada ilmu balaghah yang tinggi. Jadi selain pada ilmu kita belajar bahasa Arab ni, dalam berikan kaedah tu melibatkan ilmu nahwu ataupun tata bahasa. Yang kita belajar tentang sifir, kata kerja yang tadi kan, kata kerja huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu itu dalam ilmu saraf. Ilmu saraf ni ilmu metafologi. Tentang ilmu tentang perubahan kata. Kan? Kita kata sifir bahasa. Itu ilmu saraf. Jadi yang ketiga dalam bahasa Arab ni, bila orang belajar bahasa Arab, bila dia dapat faham ketiga-tiga ni, yang ketiga ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni, maka insya-Allah dia boleh faham Al-Quran dengan baik. Dia boleh tahu bila orang baca Al-Quran ni salah baris, salah baca, disebabkan salah baca baris. Sebab dia tahu keadaan-keadaan yang kita dah baca sebelum ni kan, dalam pelajaran qawaid tentang i'rab, perubahan baris akhir tu. Sebab tu
Tiga dalam bahasa Arab. Nahu, sarah dan juga balaghah. Ya. Okay. Jadi bihammasah dengan penuh semangat. Okey. Wa kana ad-darsu su'ban. Pelajaran tu susah. Su'ban. Asalnya su'bun. Okey, jadi di keadaan ni dia bertukar kepada su'ban. Su'bun, susah. Sifat itu adjektif. Fasyarahal mudarrisu, maka guru pun menerangkan. Yaftahu babal as'ilah. Guru fasyara'al mudarrisu. Fasyara'al mudarrisu, maka guru bukan menerangkan isyara'a. Jadi isyara'al mudarrisu yaftahu babal as'ilah. Maka guru pun membukalah sesi soal jawab. Babal as'ilah, pintu soalan. Bab tu sebenarnya pintu soalan. Maksudnya buka sesi soal jawab. Nak pastikan pelajar ni faham ke tak faham. Okey. Ini perbualan antara mudarris dengan tulab. Ada Soleh, ada Mahmud. Okey. Sekarang ni Ustaz jadi mudarris. Puan Fazilah jadi tulab. Kemudian kita tak ikut seorang, ada Mahmud ni tak apa. Puan Safra jadi Soleh. Okey. Ya. Okey. Kita mulakan dulu. Haza darsuna al-yawm. Hal fahimtum? Ma fahimna min fadlika karir maratan saniyatan. Hal fahimta ad-darsa ya Saleh? Ma fahimtu. Uridu su'alan. Tafaddal. Okey. ثم دخل محمود. Limaza ta'akharta ya Mahmud? Okey, Mahmud pun jawab. At-tariq muzdahimun. Okey. Tafadhal Saleh. Afwan ya Ustaz. Asta'zinuka uridu an adhhaba ila al-hammam. Tafadhal. Hal indana wajibun manziliyun. Naam, ajibu anil as'ilah fi kitab at-tadribat. Okey. Bisa akan bacakan dia punya terjemahan dia. Al-Mundari kata apa? Haza darsuna al-yawm. Setakat ini saja pelajaran kita hari ini. Haza ini darsu pelajaran kita. Ini pelajaran kita hari ini. Maknanya tukar sikit ya. Setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okay. Haza darsuna al-yawm. Hal fahimtum? Adakah awak semua faham? Jadi pelajar pun jawab. At-tulab ni pelajar-pelajar ramai. Kalau seorang pelajar je, apa je? Seorang pelajar lelaki. Kalau seorang pelajar perempuan, at-talibah. At-talibah. At-talibah tu kita matikan at-talibah. Ya, macam Puan Fazilah, Puan Safra, maknanya at-talibah. Kalau Farhan siapa pelajar lelaki, at-talib. Ya. Male student, at-talib, female student, at-talibah. Ya, okey. At-tullab jamak plural dia. Tullab merangkumi pelajar lelaki sahaja ataupun pelajar-pelajar perempuan campur pelajar lelaki. Kalau pelajar perempuan sahaja yang ramai, pelajar-pelajar perempuan ramai. At-talibat, dia alif ta macam kita perempuan, al-muslimat, al-mu'minat, al-munafiqat. Itu maksud tu kan. Ada alif ta buka. Itu pelajar-pelajar perempuan. At-talibat jamak plural kepada at-talibah. Tapi kalau at-tullab jamak kepada pelajar-pelajar lelaki ataupun gabungan ada pelajar lelaki ada pelajar perempuan, guna yang sama juga, iaitu at-tullab. Jadi apa at-tullab jawab? Ma fahimna, kami tidak faham. Fahim tu kata kerja fi'il madi. Fahima, fahim, faham. Fahima. Okey, satu lagi kata kerja. Ini fi'il madi pula. Okey, saya mulakan dengan huwa. Ya, dengar betul-betul ya. Nak catat boleh catat. Kalau tadi kita ni fi'il mudhari'. Kita mula daripada huwa, ia, anta, anti, ana, nahnu. Jadi fokus pada 6
domain ataupun noun pronoun, enam kata ganti nama. Jadi fahimna daripada asal kata kerja fahima, telah faham. Ini kita nak kata fi'il madi, past tense. Fahima. Jadi fahima ni dia bermula untuk huwa. Dia apa? Dia bermula, setiap fi'il mesti bermula dari huwa dulu, daripada dia lelaki. Jadi bila kata fahima bermaksud huwa fahima. Dia telah faham, dia lelaki. Huwa fahima. Hiya fahimat. Dia kena tambah tamati. Itu sifir dia. Soalan lagi sekali. Asal fi'il madi telah, past tense. Fahima untuk huwa. Huwa fahima. Hiya fahimat. Tambah tamati. Okay. Anta fahimta. Awak lelaki telah faham. Jadi fahimta. Tak bagi atas. Anti fahimti. Awak perempuan telah faham. Ana fahimtu. Saya dah faham. Saya telah faham. Jadi saya di depan. Ana fahimtu. Yang terakhir, nahnu, kami, kita. Fahimna. Ini saja. Nun alif. Na. Nahnu fahimna. Kalau faham. Fahimna tu fahamlah. Ma tu tidak. Dia tak faham, sama ma. Ma fahimna. Kami tidak faham. We didn't understand. Tapi kalau we did, fahimna. Jadi bermula daripada huwa. Fahima. Iya. Fahimat. Anta. Fahimta. Anti. Fahimti. Ana. Fahimtu. Nahnu. Fahimna. Okey. Puan Safra. Okay, boleh cuba ulang balik apa yang Ustaz sebutkan tadi. Bermula daripada huwa. Okay, untuk kata kerja faham. Okey. Ustaz. Ya. Anti, fahimti. Mulakan tadi huwa, Puan Safra. Huwa. Huwa. Fahimna. Fahima. Huwa fahima. Okey, lepas tu lepas huwa siapa? Hiya Ya. 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 fahimat. Fahimat. Tambah tamati. Ingat, bila perempuan past tense. Pas. Tak lepas ya. Madi. Okey. Tambah tamati kat belakang ni. Mana-mana fi'il madi past tense untuk hiya kena tambah ta maftuhah ataupun ta terbuka. Tamati dekat belakang dia. Jadi daripada huwa fahima, hiya fahimat. Okey. Anta. Fahimat. Anta. Fahimta. Anti. Fahimti. Ana. Fahimnu. Fahim. Fahimnu. Fahimtu. Mana ada fahimnu. Fahimtu. Fahimtu. Saya tulis. Ta juga. Tamati, tati tu. Ingat tu sifir nak ingat. Cara nak mudah nak ingat. Mula-mula tamati tu kan ya. Tamati, tati tu. Buat lagu je tu. Lepas senang ingat. Tamati, tati tu ada 4 ta. Ta bagi mati, ta bagi atas, anta, ta bagi wati, anti, ta bagi depan. Anak, tu, tati tu. Okey. Yang terakhir, nahnu. Kami. Apa dia? Fahimna. Jadi kami bila past tense, kami dah faham, kami dah belajar, kami dah apa, mesti dengar kat belakang. Cuma kena tahulah kata dasar fi'il makan, fi'il belajar, apa semua apa daripada huwa tu kan. Jadi di sini kata dasarnya ialah fahima, itu kata dasar dia. Iaitu bermula untuk huwa. Huwa fahima, hiya fahimat, anta fahimta, anti fahimti, ana fahimtu, nahnu fahimna. Wajib hafal macam tu. Madi dengan mudhari'. Tadi mudhari' kan, dia punya ni. Okey, ini madi bagi perbuatan faham. Jadi mudhari' kalau kata faham, dia sedang faham. Kata mudhari', fi'il mudhari' present tense bagi faham pun sama kaedah dengan fi'il mudhari' yang perbuatan tinggal tadi. Ikut je macam mana dia punya, apa huruf depan dia, apa bunyi belakang dia, sama je. Bezanya maksud perbuatan saja berbeza. Ya, begitu kat fi'il madi sama. Ya, fi'il. Ya. Dan kena ingatlah belakang dia apa kan. Kalau macam tadi kita tahulah bila hiya belakangnya tamati. Kalau anta
belakangnya ta. Anti, ti, ana, tu, nahnu, na. Ya, itu yang membezakan antara 6 ke 6 pronoun ataupun kata ganti nama. Domain dalam bahasa dia panggil domain, kita panggil kata ganti. English pronouns. Ya, okey. Ma fahimna, kami tak faham. Min fadlika karrir marratan saniyah. Min fadli dia kata please, kalau dia kata please, tolonglah, karrir ulang, marratan saniyah, sekali lagi, one more time, please repeat one more time, please. Contoh-contohlah, lebih kurang. Ya, lebih kurang. Tolong ulang lagi sekali. Min fadlik. Jadi biasa orang Arab ni ayat polite, ayat beradab. Macam Inggeris juga, please, kan, minta tolong. Min fadlik, bukan minta tolong, minta pertolongan. Tak, maksudnya ayat polite lah, ayat beradab. Maknanya cara kita meminta keizinan daripada orang, ya. Min fadlika, sebab ustaz ataupun guru lelaki. Jadi kalau perempuan ataupun ustazah ke, min fadliki, itu kayalah kab lelaki. Min fadliki ya ustazah, kan. Ni min fadlika sebab guru lelaki, muallim, mudarris ataupun ustaz. Jadi min fadlika. Karir marratan tsaniyah, ulanglah. Ni karir ni fi'il amar, perintah. Fi'il amar. Fi'il perintah. Iqra, bacalah. Kan, Al-Quran awal surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Jadi karir. Ya. Fi'il amar bagi mati, ingat. Fi'il madi asalnya bagi tahu akhirnya. Fahima, qara'a, darasa dan sebagainya, kan, fi'il. Kalau fi'il mudhari bagi depan hujung dia. Dan kalau fi'il amar akhirnya dengan baris sukun atau baris mati. Macam karir. Ini fi'il amar ni. Ulanglah, kan. Marratan saniyah, sekali lagi. Hal fahimta darsa ya Saleh. Jadi cikgu pun bertanya, hal fahimta, ni kan digunakan anta. Awak faham tak pelajaran tadi, Saleh? Hal fahimta darsa, darsa pelajaran, lesson. Hal fahimta darsa ya Saleh. Saleh pun jawab, ma fahimtu. Dia pun tak faham, saya pun tak faham juga. Sebab tak fokus. Tak fokus, tak faham. Ma fahimtu. Ma tu tidak. I didn't understand. Ma fahimtu. Uridu soalan. Saya nak bertanya. Uridu, I want. Uridu. Ni fi'il mudhari' ni. Sama macam tadi juga. Kan? Fi'il mudhari' sama tadi. Tahu tak? Alif depan ana, saya. Belakang tetap dengan baris hadapan dhammah. Macam tadi perbuatan tinggal. Askunu. Tadi kata tinggal. Askunu. Perbuatan nak, mau, ingin. Uridu. Ya. Uridu, saya mau. Jadi kalau pergi kepada domain yang lain, pronoun yang lain pun sama jugalah. Huwa yuridu. Huwa yuridu. Dia nak, dia lelaki. Dia mahu. Wants. He wants. Ia turidu. Sama macam tadi kan. Tukar huruf ta. Ia turidu. Dia perempuan nak. Anta turidu. Sama berkongsi laki dia, ia dengan anta. Anti turidina. Anti turidina. Okey. Awak perempuan nak, mahu. Ana uridu. Saya mahu. Nahnu, tukar huruf nun. Nuridu. Nahnu nuridu. Soalan lagi sekali. Huwa yuridu. Tukar huruf ya. Hiya turidu, huruf ta. Anta turidu, sama. Berkongsi ya, sama. Hiya dengan anta. Anti turidina. Ana uridu. Nahnu, kami. Nuridu. Tukar huruf. Nuridu. Nuridu. Jadi sama ya. Macam-macam pun sama. Yang penting tahu apa kata kumpulan dia. Mana tahu dia apa, oh yuridu. Okey, tahu dah dia punya kata asal dia. Lepas tu yang lain tu dia di dalam dia. Ya. Uridu soalan, saya nak bertanya soalan. Maksudnya saya nak mengajukan soalan. Ya.
pertanyaan, soalan. Tafadhal. Tafadhal, silakan kepada lelaki. Tafadhal. Tapi kalau saya ucap kepada perempuan, puan Fazilah, puan Safra, tafadhali bila seorang. Tafadhali. Ini fi'il amar ni, perintah, suruh. Silakan, suruh tu. Karir, ulang-ulang. Iqra, bacalah. Ini semua fi'il amar ni. Bagi mati kan belakang tu. Tafadhal, lelaki. Tapi bila perempuan, untuk kita dalam fi'il amar, ini pasal fi'il amar pula. Bila fi'il amar untuk perempuan, untuk awak perempuan, jadi kena tambah ya. Tafadhali ya Fazilah. Tafadhali ya Safra. Tafadhali ya Aisyah. Jadi tambah ya. Lelaki, tafadhal. Tafadhal, tafadhali. Iqra, bacalah. Iqra'i, bacalah untuk perempuan. Karir, ulang. Sebab apa? Raja beritahu kat ustaz. Guru lelaki. Jadi sebab tu karir, tolong ulang. Tapi kalau perempuan, kariri. Contoh cikgu perempuan. Jadi minta tolong cikgu ulang. Kariri marratan thaniyah. Tapi sebab guru lelaki, karir. Itu fi'il amar dia untuk, sebab fi'il amar dia melibatkan awak. Awak lelaki atau awak perempuan. Okay. Karir, kariri. Anta, karir. Awak ulang. Anti, kariri. Awak ulang. Anta, iqra. Awak baca. Awak baca. Arahan. Baca. Anti, iqra'i. Awak baca. Jadi kalau saya bagi arahan pada Puan Fazilah, Puan Safra, iqra'i ya Puan Fazilah. Iqra'i ya Puan Safra. Iqra'i. Tapi bila pelajar lelaki, orang lelaki, iqra' ya Muhammad. Itu. Okey. Sama juga dengan tafadhal. Tafadhal ya Muhammad. Tapi bila perempuan, tafadhali ya Fatimah. Tafadhali. Anta, anti. Itu fi'il amar. Sebab fi'il amar dia melibatkan awak saja, tidak melibatkan dia, tak melibatkan saya. Cerita bila suruh, takkan kita nak suruh diri sendiri. Saya bacalah. Suruh orang kedua kan, awak. Takkan nak suruh dia bacalah. Tak ada. Sebab fi'il amar tu melibatkan orang yang kedua saja, itu awak. Sama ada lelaki, awak lelaki atau awak perempuan. Fi'il amar dia tak banyak, dia punya sikit, senang lagi. Ya, okey. Jelas setakat ni? Okey. Tafadhal. Thumma dakhala Mahmud. Kemudian Mahmud pun masuk. Dakhala. Satu lagi kata kerja. Jadi ambil catatan ya. Mana-mana tadi ada kata kerja, PN yang saya sebutkan tadi. Jadi Pak Sultan nak pastikan semua dah dapat buat sipil dia tu. Yang saya panggil musarah dia kan, sipil dia kata kerja melibatkan huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Sama ada fi'il madhi, past tense, atau fi'il mudhari'. Atau juga fi'il amar. Fi'il amar untuk awak je senang. Fi'il madhi, fi'il mudhari' yang betul-betul kena ni. Ya, kena ancarkan dia punya. Jadi ada kata kerja yang seterusnya iaitu dakhala. Masuk, telah masuk past tense. Mahmud masuk. Pada masa ni dah berlaku sebenarnya. Summa dakhala Mahmud, kemudian masuklah Mahmud. Dakhala. Jadi dakhala ni merujuk kepada dia. Mahmud orang ketiga dia. Huwa dakhala. Ia dakhalat. Tamat-tamati. Anta dakhalta. Awak telah masuk. Anti dakhalti. Awak perempuan telah masuk. Ana dakhaltu. Nampak tak bagi depan. Nahnu dakhalna. Kami telah masuk. Okay, soalan lagi sekali. Huwa dakhala. Ia dakhalat. Anta dakhalta. Dakhalti. Ana dakhaltu. Nahnu dakhalna. Okay, ulang kuat tak? Huwa dakhala. Hiya dakhalat. Anta dakhalta. Anti dakhalti. Ana dakhaltu. Nahnu dakhalna. Okay, Puan Safra. Huwa dakhala. Hiya dakhalat. Anta dakhalta. Anti dakhalti. Ana dakhaltu. Nahnu dakhalna. Okey. Terus ya, mumtaz. Mumtaz maksud apa? Excellent. Apa?
mumtaz boleh. Excellent. Itu saya bila sebut mumtaz tu, kepada orang lelaki pun boleh kita ucapkan, kepada orang perempuan boleh ucapkan. Ataupun kalau kita gunakan dalam bentuk well done, ahsanti. Itu mana pun. Ahsanti ya Puan Fazila. Ahsanti ya Puan Safa. Ahsanti. Tapi kalau lelaki, ahsanta ya Muhammad. Well done ya Muhammad. Ahsanta. Ta dengan ti. Ya. Sebab tu fi'il. Sebab tu fi'il madi juga. Kan? Sebab tu dia sama macam yang dibaca tadi lah. Dia punya sifir itu. Ya. Okey tu. Kata kerja dakhala. Limaza ta'akhirta. Nampak? Satu lagi fi'il. Kan? Fi'il madi kan? Kenapa awak lambat ya Mahmud? Limaza ta'akhirta. Ta'akhirta. Ta'akhir. Jadi di sini kata kerja asal ialah terlambat ni ta'akhara. Jadi kena tahu macam mana nak tahu. Tengok dapat ada ta. Ta itu adalah huruf tambah. Maka bila kita nak patah balik, nak kembalikan kepada yang asal untuk waw, maka kita buatlah ta. Kemudian bariskan huruf terakhir dengan balik atas. Jadi ta'akhara. Huwa ta'akhara. Dia terlambat. Ia ta'akharat. Dia perempuan terlambat. Anta ta'akharta. Nampak tak? Awak terlambat. Anti ta'akharti. Awak perempuan terlambat. Ana ta'akhartu. Saya terlambat. Nahnu ta'akharna. Kami telah terlambat. Semua fi'il madi. Ta'akhara. Huwa ta'akhara. Ia ta'akharat. Anta ta'akharta. Anti ta'akharti. Ana ta'akhartu. Nahnu ta'akharna. Okey. Boleh? Lagi sekali Ustaz. Lagi sekali Ustaz. Daripada kata, apa kata tadi? Huwa ta'akharat. Ta'akhara. Bila kita nak patah balik ta'akharta ni, kita buang ta. Lepas tu letakkan semula baris ra yang mati tu dengan baris atas. Jadi ta'akhara. Huwa ta'akhara. Okey, sambung hiya. Hiya ta'akharat. Okey, anta. Anta ta'akharta. Anti ta'akharti. Ana ta'akhartu. ta'akhar. Jangan bila tadi kena matikan. Ta'akhar? Ta'akhar. Kena matikan. Oh, ta'akhar je. Yang baca baris atas hanya huwa dengan hiya yang berbunyi baris atasnya. Okay. Kan? Yang lain tu kena matikan sebelum bunyi tatituna. Ingat sifir tu. Bukan jadikan lagu. Tatituna. Sebelum tambah tatituna, sebelumnya mesti sukun. Mati, baris mati. Ta'akhar, mati. Ta'akharti. Ta'akhartu. Ta'akharna. Apa saja fi'il yang lain pun sama. Fahimta. Fahimti. Fahimtu. Fahimna. Nampak persamaan tu? Ya. Jadi itu maksudnya matikan. Ya, bila kita nak patah balik pada asal, baru ra yang huruf terakhir tu ditukar dengan balik atas. Sebab fi'il madi balik atas huruf akhir dia. Ya, itu dia. Kata kerja terlambat, telah, past tense fi'il madi. Telah, terlambat. Akhwa ta'akhara, hiya ta'akharat, anta ta'akharta, anti ta'akharti. Pastikan ya, sebelum tatituna tu mesti baris mati, mesti. Ana ta'akhartu, nahnu ta'akharna. Okey. Limadha ta'akharta ya Muhammad? Kenapa awak lambat Muhammad? Ya Mahmud. Kenapa awak lambat Mahmud? At-tariq muzdahimun. Jalan jam. Jalan sibuk, sesak. Jam, kita kata bahasa budak kita lah. Jalan jam. Muzdahimun. Sesak. Kan? Muzdahimun. Okey? Afwan ya Ustaz. Dia soleh pula. Tadi soalan nak tanya soalan. Tiba-tiba tak jadi nak tanya soalan. Afwan. Sorry ya Ustaz. Sorry Ustaz. Minta maaf. Afwan ni ada dua. Satu, afwan bermaksud sama-sama bila kita ucap syukran. Afwan. Itu yang pertama. Mana mengikut keadaan. Dalam situasi yang pertama, afwan bermaksud you are welcome. Sama-sama. Yang kedua, afwan bermaksud sorry, minta maaf.
mana dalam bentuk nak minta izin. Maka dia kata afwan. Sorry Ustaz. Minta maaf Ustaz. Kita kata kan. Afwan ya Ustaz. Asta'zinuka. Saya nak minta izin dari kamu. Saya nak minta izin dari Ustaz. Asta'zinuka. Nak minta izin. Jadi itu yang mulakan dengan afwan. Afwan ya Ustaz. Maaf Ustaz. Saya nak minta izin. Asta'zinuka. Sebab minta izin daripada guru ataupun Ustaz. Kalau minta izin daripada guru perempuan ataupun Ustazah, asta'zinuki. Tukarlah ka kepada ki. Asta'zinuki ya Ustazah. Yang ini sebab Ustaz. Asta'zinuka. Okay. Uridu an azhaba ilal hammam. Saya nak pergi ke bilik air al-hammam. Jadi ada kata kerja apa? Uridu tadi dah ada. Kita dah ni buat dia punya sifil tadi. Azhaba. An azhaba. Saya nak pergi. Jadi perbuatan pergi. Fi'il mudhari'. Present tense. Tetapi kenapa bagi atas? Fi'il mudhari' kan bagi depan? Sebab dia ada an. Kita dah belajar dalam pelajaran qawaid al-arabiyah. Huruf dipanggil huruf nasab. Nanti minggu depan kita akan buat ulang kaji itu. Huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' yang bagi depan bertukar kepada baris atas. Misalnya azhabu. Sebab fi'il mudhari' mesti bagi depan. Present tense. Azhabu, saya pergi. Tapi oleh kerana ada an, dia kena baca banget an azhaba. Okey. Kita nak fokus kepada pergi ni. Azhabu. Kita ambil ayat asal, kata asal dia azhab. Anak ni saya, azhab. Okay. Kita nak patah balik semula kepada huwa. Kalau ingat balik konsep fi'il mudhari' untuk huwa, di dua fi'il mudhari' yang kita dah ambil. Yang Ustaz dah terangkan dalam fi'il mudhari' tadi. Dalam kata kerja yang fi'il mudhari'. Azhabu untuk saya yang pergi. Bagaimana kalau huwa dia yang pergi? Konseplah. Apa huruf depan yang kena tukar untuk baru boleh kita gunakan huwa, apa pergi. Dia pergi. Okey. Yang sesuai dengan dia. Ashaba. Lupa. Bukan azhaba fi'il mudhari' bagi depan. Ustaz sebutkan bagi depan azhabu. Apa kena tukar di depannya tu? Huruf depan. Kita kata huruf depan in front. Huruf depan yang kena tukar menyesuaikan dengan huwa. Seperti mana yang kita dah belajar dalam fi'il tinggal. Tinggal dan apa tadi tu. Ya, okay. Jadi azhabu nak apa jadi untuk huwa? Huwa dia kena mula dengan huruf apa depan itu? Cuba rujuk balik perbuatan apa? Perbuatan tinggal tadi. Perbuatan tinggal, perbuatan apa tadi tu? Azhaba. Jadi ingat fi'il mudhari' baca dengan baris depan. Dhammah. Abadan. Ever. Yang ni sebab dia ada an. Ni kita andaikan, jangan tengok an tu. Kita ambil asal, ambil collect. Ambil fi'il mudhari' yang asal berbaris depan. Baca dengan dhammah, dengan baris hadapan. Azhabu ni ana azhabu, saya pergi. Bagaimana untuk huwa dia pergi. Tukar sikit. Tukar huruf depan. Jangan bunyi bagi atas. Bagi depan. Zahaba. Fi'il mudhari' bukan fi'il madi. Fi'il mudhari' present tense. Now. Ustaz kata apa? Tukar huruf depan je. Azhabu. Jangan ubah yang lain. Yang lain bunyi yang sama. Tukar huruf depan. Apakah huruf depan untuk huwa? Zahaba. Yazhabu. Kata Ustaz kata huruf balik yang dah belajar tadi. Fi'il yaskunu. Fi'il apa tadi ada kan? Huruf iya. Sampai bila kita ingat. Fi'il mudhari' 4 huruf depan. Alif untuk ana. Nun untuk nahnu. Ya untuk huwa. Ta untuk anta hiya. Alif, nun, ya, ta. Itu sifat dia. Fi'il mudhari' di depan tu je. Dia takkan ada fi'il, dia akan tak ada huruf lain. Alif, nun, ya, ta. 4 huruf. Alif untuk ana. Nun untuk nahnu. Ya untuk huwa. Tapi bila-bila pun. Okey. Ta untuk hiya atau anta. 4 huruf. Jadi datang fi'il apa pun, itu yang kena ingat. Oh, huwa mesti ya. An, alif, ana, alif. Nun, nahnu, nun. Ta, anta ataupun hiya. Ya? Okey. Jadi, apa tadi huwa? Huwa yazhabu. Okey, huwa yazhabu. Okey. Kalau hiya? Tashabu.
tazhabu huruf ta. Atau huruf depan je. Okey. Hiya tazhabu. Anta Anta tashabu. sama. Hiya dengan anta berkongsi fi'il yang sama. Ta tazhabu. Okey. Anti. Ingat apa kena tambah belakang. Kalau anti kena tambah apa kat belakang dia. Anti. Tashabunina. Banyak sangat tu. Tambah sikit je. Tambah apa? Yazati. Apa ya? Anti. Apa dia tambah di belakang tu? Tambah apa? 2 huruf je tambah. Bukan banyak sangat. Tambah 2 huruf je. Tazhabina. Tambah ya dengan nun. Tazhabina. Anti tazhabina. Okey. Ana, yang ni ana. Azhabu. Okey. Nahnu. Nazhabu. Huruf nun. Itulah dia fi'il mudhari' present tense, sedang ataupun perbuatan yang kita buat selalu harian. Itu present tense lah kan. Fi'il mudhari'. Okey. Itu mana-mana fi'il pun. Sama je fi'il mudhari'. Makan apa pekerjaan, makan, minum, tidur, berjalan apa semua sekalipun. Yang penting tahu apa kata dasar dia. Tahu dia punya satu kata kerja tu, yang lain tu tukar je. Alif, nun, ya, ta depan dia. Belakang dia macam mana. Fi'il mudhari' belakang dia adalah bagi depan. Kecuali anti yang tambah ya nun. Belakangnya mesti baris dhammah bagi depan. Yang ni dibaca bagi atas, Ustaz dah terangkan tadi. Sebab ada an. Ni kita nak rujuk balik asal kata kerja tanpa ada an. Kita kena patah balik kepada konsep asal fi'il mudhari', iaitu mesti berbaris dhammah baris ataupun baris hadapan di akhirnya, kecuali untuk anti yang tambah ya. Yang lain dikekat dengan baris depan. Apa saja, makan, minum apa semua pun sama saja. Ya. Okey, itu dia. Wa yazhabu, hiya tazhabu, wa anta tazhabu, anti tazhabina, ana azhabu, nahnu nazhab. Okey. Jadi saya nak pergi, uridu an azhaba ila al-hammam bila ay tafaddal. Jadi guru pun kata silakan. Al indana wajibun manzili, pada pun tanya al indana, adakah kami ada wajibun manzili, homework, kerja rumah. Al indana mana? Maksudnya adakah ustaz nak bagi kami kerja rumah? Mana? Kalau indana ada, adakah kami ada? Jadi bukan bermaksud dia tanya bagi pihak dia, akak saya ada ke kerja rumah? Kami ada ke kerja rumah? Maksudnya, adakah ustaz nak bagi kerja rumah kepada kami? Itu maksud kefahaman sebalik daripada apa yang dia tanya. Hal indana wajibun manzili atau wajibun manziliyun indana. Okey? Adakah kami ada? Indana. Nah, tu untuk kami. Kalau saya ada, indi. Dia ada, indahu. Kita mula daripada huwa. Dia ada. Huwa indahu. Dia ada. Indahu. Dalam Quran kami yang kita gunakan. Kata hu tu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat Kursi. Lahu. Dia. Baginya. Iaitu bagi Allah. Dia. Bagi Allah. Hu. Dia. Lahu. Hu. Indahu. Hiya indaha. Dia perempuan. Dia perempuan ada. Dia ada. Anta indaka. Yang kita guna kaifah haluka. Ismuka tu. Ka tu. Indaka. Awak ada. Anti indaki. Ana indi. Ada ya. Indi. Ismi. Nama saya. Ya, saya. Kepunyaan saya. Belong to me. Pemilikan. Indi. Saya ada. Indana. Kami atau kita ada. Itu dia. Indahu. Huwa indahu. Ya indaha. Anta indaka. Anti indaki. Ana indi. Nahnu indana. Ini indah. Bermaksud ada. Siapa yang ada. Okey? Okey. Puan Safra, cuba gunakan untuk ada bagi bermula daripada huwa. Huwa. Huwa Indana. Huwa indana. Indahu. Indana ni kami. Huwa dia. Huwa indahu. Huwa Indahu. Okey. Hiya. Indaha. Indaha. Anta. Indaka. Indaka. Anti. Indi. Indaki. Indaki. Pada ki. Ismuka, ismuki, haluka, haluki kan kita dah ni.
kaifa haluki, masmuka, masmuki, kaki, kaki. Ingat kaki je. Ya, ingat ka dengan ki. Okey? Indaka, indaki. Okey. Ana, Indi. indi tambah ya. Ismi, nama saya, my name ismi. Baiti, rumah saya. Okey? Indi, saya ada. Kami, nahnu, indana. Indana. Jadi indahu, indaha, indaka, indaki, indi, indana. Itu yang nak kena ingat. Okey? Itu ada. Naam, ya, ajibu anil as'ilah. Jawab, kamu semua jawab. Ajibu anil as'ilah, soalan-soalan. Fi kitab tadribat, di dalam buku latihan. Tadribat exercise. Latihan. Tadribat apa? Orang pun ada latihan tu. Tadribat. Okey, latihan tu. Okey. Jadi setakat ni jelas apa yang kita dah belajar setakat ni? Jelas Ada Ustaz. nak- Kena jelas. Kena hafal balik lah fi'il mudhari tu yang tadi hafal. Ya. Wajib. Kan? Itu wajib. Hanya wajib tu mana mesti. Kan? Wajib manzili, homework, di rumah. Wajib tu kemestian. Mestilah dapat. Kalau nak ingat, ya. Nak guna dalam percakapan apa semua nanti kena ingat. Ya. Bermula daripada gua, lepas tu ia, Ia, anta, anti, ana. ana. 6 dulu. Kalau ikutkan Tomeng, Ustaz Rawika ada 14. Mengikut jari kan, ada 14 tu. Kotak jari kita antum. Buka jari nampak 14. Ada 8 lagi kan. Jadi kita ambil yang ni dulu. Kan, untuk mereka apa semua tu, ni. Kan, kita fokus kepada 6 individu dulu. 6 pronoun. 6 domain, 6 kata ganti. Ya. Okey. Okey Ustaz. Kemudian, okey. Kita pergi kepada yang terakhir sikit ni. Terdapat dua. Fil fasli, di dalam kelas. Okey, Puan Safra boleh baca? Boleh Ustaz. Okey. Fil fasli Uthmanu talibun wa yaskunu fi Jakarta wa yadrusul lughatal arabiyyata fi markazil lughati bisa. Okey. Uthmanu talibun nashitun yashabu ilal markaziz sabahan wa ya'udu ilal baiti masa'an walakinahu ta'akhara al-yawm fasa'alahu al-ustazu an sababi ta'akhuri fa'ajabahu bi anna at-tariqa musdahim. Okey, syukran. Okey, yang ni tak fokus betul-betul. Fil fasli mana dalam kelas lah. Fi dalam al-fasli kelas. Okey, fil fasli dalam kelas. Uthmanu talibun. Uthman pelajar lelaki. Okay. Ni Ustaz nak tukar ayat kepada ayat perempuan. Pastikan ya. Sudah ambil dah nama Fatimah. Fatimatu talibatun. Nanti sebab apa? Untuk dalam exam nanti, okey, tukarkan kepada ayat perempuan. Jadi ayat perempuan tu nama perempuan dan orang yang melibatkan sifat ke orang tu kena adalah penambahan. Macam ni talibun dia akan jadi talibatun. Okey? Macam tu. Uthmanu talibun. Uthman pelajar lelaki. Fatimatu talibatun. Fatimah pelajar perempuan. Okey. Huwa yaskunu fi Jakarta. Dia, siapa Uthman dulu? Huwa yaskunu fi Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Untuk perempuan, hiya taskunu. Kita dah jadikan perkataan tinggal ni. Hiya taskunu fi Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Bezanya yang ni huwa yaskunu lelaki. Hiya taskunu dia perempuan. Huwa yaskunu fi Jakarta untuk perempuan. Ia taskunu fi Jakarta. Ayat seterusnya. Wa yadrusul lughatal arabiyyata. Wa yadrusu dan dia belajar. Ini perbuatan fi'il mudhari' belajar sedang.
ataupun perbuatan yang kita buat always. Dia belajar bahasa Arab. Wa yadrusul lughatal arabiyyah. Dia tu siapa? Osman. Wa yadrusu. Okey, Puan Fazilah, kalau ingat kita dah belajar tadi, kalau wa yadrusu ni untuk dia lelaki. Kalau dia perempuan, yadrusu kena tekan sikit je. Apa jadi Tak bentuk ada. perempuan? Tak Ya? ada rusuh. Tak ada rusuh. Jadi kita tu kadang sikit. Wa tadrusul lughatal arabiyyata untuk cerita Fatimah pula. Fatimah tu talibatun hiya taskunu fi Jakarta wa tadrusul lughatal arabiyyata. Macam tu. Okey. Jelas dekat ni? InsyaAllah Ustaz. Okey. Di markazil lughati bisa. Di pusat bahasa bisa. Kita tu nama khasah. BISA. Bisa. Okay. Di markaz. Markaz tu center. Arabic language center. Al-Lughah tu language bahasa. Jadi di pusat bahasa bisa. Okey. Uthmanu talibun nasyitun. Uthman pelajar yang rajin. Okey, Puan Safra, macam mana nak tukar ayat ni kepada Fatimah pelajar yang rajin? Okey. Fatimatun tolibatun nasiyatun. Fatimatun Alibatun Nasiyah Nasiyatun. Nasyitun. Nasiyatun. Nasiyatun Nasyitun. Kena tambahkan marbutah. Sebelum tu kena tukar dari atas. Kita tadi kan talibun. Talibun. Talibah. Apa kata tu? Talibatun. Sebelum tun tu kena balik atas. Jadi sama juga. Nasyitun jadi nasyitun. Ya. Fatimatun Talibatun Nasyitatun. Fatimatun. Dia tak ada tun. Fatimah. Dia punya tu je. Fatimatu. Fatimatu dia baca bagian. Fatimatu. Bagian. Fatimati dia mati. Tolibatun Dia macam Osman. Talibatun nasiyatun. Nasyitun. Okey. Jadi Fatimah tu nama dia baca bagi depan sahaja. Bagi satu je bagi depan. Sama macam Osman. Osman dia tak baca Osmanun. Dia baca Osmanu. Nama yang tidak boleh menerima tanwin. So sebelum ni saya terangkan. Nama-nama yang tak boleh bunyi tanwin. Dia kena bunyi satu baris je. Isyatu. Adamu. Hawa'u. Imranu. Maryamu. Osmanu. Khadijatu. Fatimatu. Safiyatu, Ruqayyatu dan sebagainya. Antaranya. Nama yang tidak boleh baca dengan tanwin. Ya, nama khas, nama orang. Ya. Osmanu qalibun nasyitun, ayat perempuan. Fatimatu qalibatun nasyid. Okey. Tadi rajin. Jadi nasyitun rajin. Ataupun ha'un. Rajin. Yazhabu ilal markazi sabahan. Dia pergi ke center, ke pusat bahasa tu pada waktu pagi, sabahan. Macam mana nak tukar yazhabu kepada perempuan? Dia. Tashabu. Yazhabu. Tukar kepada yazhabu ilal markazi sabahan. Dia pergi ke markaz, dia pergi ke center bahasa ada waktu pagi, sabahan. Wa ya'udu ilal baiti masa'an, dan dia pulang ke rumah pada waktu petang. Ya'udu tu fi'il bagi perbuatan pulang. Ya'udu lagi dia laki. Okey. Ya'udu. Sifir ya'udu. Wa ya'udu. Wa ya'udu. Dia laki ya'udu. Hiya Ta'udu. ta'udu. Anta Uridu. Anta dulu. Jangan lupa. Hiya dengan anta berkongsi fi'il yang sama. Anta Uridu. Ya'udu tu. Ya'udu. Jangan ambil perbuatan depan ni. Ya'udu. Balik. Home. Going home. Ya'udu.
Hiya. Udah. Ya Tak, hiya. Okey, kita mula hua. Hua ya'udu. Hiya ta'udu. ta'udu. Anta. Anta dengan hiya kamu ingatkan. Anta dengan hiya berkongsi fi'il yang sama. Always the same fi'il. Every fi'il, every verbs all sharing the same. Okay, boleh faham? Ya, hiya dengan anta. Okay, jadi ta'udu. Ta'udu, jangan fokus pada fi'il lain. Ni fi'il ta'udu ni. Bukan uridu ni. Uridu lain. Tadi uridu mahu ni pulang. Going home. Return. Okay, pulang. Lawan kepada pergi. Pergi lawannya pulang. Ini pulang. Ya'udu. Ia ta'udu. Anta ta'udu. Okay, anti. Anti. Tambah apa belakang dia, ingat? Tambah apa belakang dia, dua huruf tambah belakang tu. Udi. Jadi anti. Udi. Satu huruf lagi. Tu tambah satu huruf. Ta'udina. Dua huruf je tambahnya. Ya dengan nun je tambahnya. Jadi ta'udina. Anti ta'udina. Okey. Ana, saya. Kalau saya tukar huruf apa depan dia yang udu ni? Ta'udu. Ana. Saya. I am. Saya. Saya huruf apa? Ingat saya. Ingat kata ana tu. Apa mula-mula depan bila kita baca? Jadi apa kena tukar yang udu? Tukar dengan huruf alif lah depannya. Macam mana yang udu tukar huruf alif jadi apa? Udu. Ya, yang udu tukar huruf alif. Ya. Yang udu tukar. Buang ya ganti dengan alif bacanya apa? Udu ke Ustaz? Ya. Kan Ustaz kata tukar alif. Ingat, tak huruf alif. Bila pun ana mesti alif. Alif. Nun kami, nahnun, na. Ya untuk dia lagi. Ya. Ta untuk anta dengan hiya. Ta. Huruf depan tukar. Jangan usik fi'il tu tetap bunyi sama. Dia takkan pergi jadi fi'il lain. Kalau makan, takkan tiba makan jadi minum pula. Makan je dulu. Settle ke bab makan dulu. Bab minum, settle bab minum. Ni bab pergi, settle bab pergi. Jangan bercampur kejap masuk, pergi berjalan kejap. Tak. Ini tetap masih dari fi'il yang sama. Iaitu fi'il pulang. Going home. Jadi jangan pergi kejap uridu. Tak. Ni bukan fi'il yuridu. Bukan fi'il mahu. Nak, want. Tak. This is about going home. Fi'il pulang. Jadi kena sama. Dia punya belakang sama. Depan saja yang membezakan. Alif, nun, ya, ta. Huwa ya'udu. Hiya ta'udu. Anta ta'udu. Anti ta'udina. Ana ta'udu. Nahnu na'udu. Samakan fi'il yang maka ceritanya yang sama. Jangan kejap pergi makan, kejap pergi minum. Salah lah macam tu. Sama ke English sekalipun kita makan, settlekan bab makan dulu. Past tense dulu. Present tense dulu kan. Cuma bezanya perbezaan penggunaan untuk domain, untuk kata ganti yang berbeza. 6 kata ganti tadi tu. Dia, huwa, hiya, huma, anta, anti, ana, nahnu. Okey. Jadi wa ya'udu ilal baiti masa'an, dia pulang ke rumah pada waktu petang, dia lelaki. Bila perempuan cerita tentang Fatimah, wa ta'udu ilal baiti masa'an. Jadi tukar je lah. Ya'udu jadi ta'udu. Okey. Wa ta'udu ilal baiti masa'an. Walakinnahu, akan tetapi dia. Hu tu dia. Untuk siapa? Untuk Osman. Walakinnahu ta'akhkhara al-yawma. Okey, kalau ingat apa Ustaz dah terangkan tadi, walakinnahu. Hu tu dia lelaki. Kalau dia perempuan nak tukar apa hu tu? Baru sekejap tadi. Walakinna. Dalam bab ada tadi. Indahu. Indana. Kalau iya. Ni kan dia perempuan. Kita cerita pasal Fatimah ni. Walakinnahu. Jadi, Indah. walakinnaha. Ingat hu dengan ha. Walakinnaha.
Walakin akan tetapi dia bagi perempuan. Walakinnaha. Walakinnahu bukan walakinnaha. Innaha. Ta'akhkhara, dia telah terlambat. Lelaki ta'akhkhara. Kalau perempuan apa tambah dia? Ta'akhkhara jadi apa? Tahu tadi fi'il madi. Ta'akharatun. Fi'il madi mana ada bunyi tuntun. Fi'il madi tambah apa? Tadi ingat balik. Ta'akharti. Hiya untuk hiya ni bukan untuk anta ni, untuk dia perempuan. Ingat anti tu, ingat Ta'akharat. kan dah ada huruf dia tak kata kan. Ta'akharat. Ingat tamati tamati hiya. Ta anta anti tu ana. Jangan kacau. Ti tu memang untuk anti sampai bila-bila, tak boleh usik untuk yang lain. Bila nampak ingat ti je mesti anti. Kalau ta je mesti anta. Kalau tu mesti ana saya. Kalau tamati barulah untuk dia perempuan iaitu hiya. Itu tamati mula lepas huwa. Ta'akhkharat. Walakinnaha ta'akhkharat al-yawm, akan tetapi dia hari ini terlambat. Cerita tentang perempuan lah. Ini satu tukar tentang Aisyah, tentang Fatimah. Walakinnaha ta'akhkharat al-yawm. Kalau tadi lelaki, walakinnahu ta'akhkharat al-yawm. Okey. Ini berarti nak habis sikit lagi. Fasa'alahu al-ustaz. Jadi ustaz pun bertanya kepadanya. Fasa'alahu. Jadi kalau tanya kepada perempuan, fasa'alaha. Kalau ustaz tanya kepada Fatimah. Okey, tukahahu kepada fasa'alahu al-ustazu an sababi ta'akhurihi. Ustaz pun bertanya tentang sebab dia terlambat. Sa'ala, ada kata kerja sa'ala. Okey, sekarang ni ustaz nak bagi sedikit tugasan. Rujuk balik apa yang kita dah belajar dalam fi'il madi tadi. Ada fi'il madi kata kerja yang pasti tadi tu. Apa tadi yang kita dah ni? Selain pada ni sa'ala bertanya. Dalam yang ni tadi ada kata fahima. Perbuatan fahima, telah faham. Okey. Seperti mana sifat fahima tadi daripada huwa, hiya, anta, anti, hu, ana, nahnu. Jadi cuba buat sa'ala ni untuk huwa. Ingat bila sa'ala ni untuk huwa. Huwa sa'ala. Jadi macam mana hiya, anta, anti, ana, nahnu. Okey. Boleh ya? Ta'ala. Kejap. Ini sa'ala dapat ni. Sa'ala. Okey, Perendah terakhir. Jadi satu tugasan, cuba lengkapkan 6 domain, 6 pronoun. Sa'ala. Sa'ala ni untuk huwa lah. Huwa sebab dia. Huwa sa'ala. Ni saya tak bagi satu jawapan je. Mula daripada huwa. Huwa sa'ala. Lepas tu hiya apa dia? Apa sa'ala apa? Apa kena tambah belakang dia? Kan? Sama seperti yang kita dah buat dalam fahimah tadi kan? Dengan madi yang lain. Okey? Sa'ala. Bertanya. Perbuatan bertanya. Telah bertanya. Okey? Lengkapkan 6 domain pronoun tadi. Untuk perbuatan sa'ala. Di sini fas'alahu ustazu an sababi ta'akhuri. Ustaz pun telah bertanya tentang sebab dia terlambat. Fa'ajabahu, lalu dia pun menjawab. Ajaba, lawan kepada sa'ala. Ajab tu jawab. Ajaba, dia telah menjawab. Huwa ajaba. Okey, ni satu lagi, 2. Huwa ajaba. Jadi lengkapkan untuk hiya. Hiya apa? Hiya, anta, anti, ana, nahnu. Kalau huwa ajaba, hiya apa? Anta apa? Anti apa? Ana apa? Nahnu apa? Untuk fi'il ajaba, iaitu dia. Okey, apa itu? Menjawab. Maksudnya dia telah menjawab. Oh. Okay? Boleh? Jadi ada 2 fi'il kena buat. Dia punya sifir dia tu. Sa'ala, telah bertanya. Ajaba, telah menjawab. Jadi untuk 6. Huwa sa'ala. Okey, huwa ajaba. Jadi lengkapkan untuk hiya, anta, anti, ana dan nahnu. 6 kata ganti. Ya, dia perempuan, anta awak lelaki, anti awak perempuan, ana saya, nahnu kami. Okey. Fa ajabahu, lalu dia pun menjawab bi anna, bahawa anna tariqa, bahawa sesungguhnya jalan at-tariqa muzdahimun. Jalan sesak ataupun jalan jam. Okey, jadi itulah dia. Ya. Untuk ni jadi ada 2 saja tugasan untuk ni, maksud tugasan untuk bahagian apa nama tu
lengkapkan Hiya sa'alat. apa nama tu, kata kerja. Bermula daripada huwa sa'ala. Hiya, apa kata belakang dia? Ingat? Sa'alat. Sa'alat. Dia punya lagu, buat lagu. Ta mati, ta titu, na. Oh, ingat tu. Senang, cara ingat ikut susunan tu. Ta mati, ta titu, na. Jadi ingat buat. Titu na. Titu na. Cara nak mengingat supaya ingat susunan kan. Bila maknanya bermula daripada fi'il madi, asal untuk huwa memang dia solid dengan bahagian atas. Fahima, qara'a, sa'ala, ajaba. Jadi bila nak pergi kepada hiya tu, ingat sifat tu. Ingat dia punya lagu tu. Tamati, titu, na. Jadi maknanya bawah daripada huwa, hiya, hum, hiya, anta, anti, anana, nahnu. Okey? Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dah kaji ni dapat dimanfaatkan. Tapi kalau ada apa-apa nanti tak faham juga ataupun lupa ke tak ingat ke, insyaAllah tak masalah, boleh bertanya. Cuba usul dulu. Apa-apa pun ala kulli hal, hawilu, hawili kalau seorang. Kalau ramai, hawilu. Ini fi'il amal. Kalau dua orang, hawila. Tak usah senang cerita bagi ramai lah. Tambah wa' ni. Hawilu an tujibu. Cuba untuk jawab dulu. Anil as'ilah. Soalan. Cuba dulu, try untuk jawab soalan dulu. Untuk buat ataupun at-tadribat. Untuk buat latihan dulu. At-tadribat, exercise. Latihan, ya. Jadi, man jadda wajada. Siapa yang berusaha, dia dapat. Tapi, kalau tak jumpa jalan, fas'alni, maka fas'alini, perempuan, maka bertanya kepada ustaz. Fas'alini. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah jumpa pada minggu depan untuk yang seterusnya. Kalau ada apa-apa latihan tambahan kepada nanti, insyaAllah boleh rujuk. Okey, jazakumullah khairan. Syukran jazakum, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran Ustaz.